Pagi tadi kan, saya pergilah satu ke stesen minyak. Cuma nak uji keberkesanan ni, my card ni. Yang pertama, my card saya. Yang kedua, my card isteri saya. Okay. Bila saya uji dengan my card saya, tanpa menunjukkan lesen ni, tak, anda layak mendapat 300 liter. Boleh digunakan. Saya boleh isi dengan harga senilai RM1.99. Okey lah. Beres, lepas. Saya uji pula dengan my card isteri saya. Ya? Tetapi lesen dia dah mati lama. Mana lesen dia tak sah. Uji masuk, dia tak boleh baca. Ya. Dia tak boleh baca. Saya ingatkan my card isteri saya ni dah tak berfungsi. Tetapi bila saya bawa ke kedai SARA yang peruntukan RM100 tu, cek, boleh detect peruntukan untuk isteri pakcik ada RM100. Ini bermakna apa yang kerajaan buat sistem ini bagus. Kan? Bagus. Sebab yang puji tu kita puji lah. Tetapi persoalan lain yang pula saya nak tanya. Ini persoalan lain yang saya nak tanya kepada kerajaan dan Kementerian Keuangan. Bagaimana pula satu rumah, suami isteri ada lesen, ada my card, tapi hanya punya satu kenderaan. Kalau mengikut pada dasarnya, mereka mendapat 600 liter. Kan? Suami 300 liter, isteri 300 liter. Kan? Situ. Sekarang ni saya nak tanya pendapat anda semua. Kan? Bagaimana pendapat anda? Kan? Mungkin Menteri Keuangan boleh jawab. Situ. Yang sebenarnya kita menyokong penuh dasar-dasar dibuat oleh kerajaan tentang subsidi minyak ini. Tetapi yang saya nak tanya, kalau satu rumah tu 2-3 kenderaan tu lain. Kalau suami isteri ada lesen, ada anak-anak ada lesen tu lain, itu lain bab. Tapi kebanyakan sekarang ni suami ada lesen, isteri ada lesen, suami ada kenderaan, isteri ada kenderaan, anak-anak pun ada kenderaan masing-masing. Cuma saya nak tanya, seandainya satu rumah suami isteri ada lesen, ada my card, ada lesen sah, tapi punya satu kenderaan. Adakah mereka layak mendapat 600 liter? Suami 300, isteri 300. Sekadar wacana petang untuk kita berbagi-bagi pendapat dan komen. Like, follow and share my TikTok.